Nak dapatkan gold bar macam ni, sebenarnya kita boleh keluarkan daripada account Gap melalui ATM Gold. Hai semua, okey, untuk entry kali ni Cik Izzah nak bawa anda ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Okey, dekat airport ni ada satu ATM Gold Public Gold. Jom kita tengok. Daripada lift di aras 3, anda terus ke kanan. Jadi bila belok ke kanan, kita terus nampak ATM Gold Public Gold. So dekat sini kita boleh keluarkan emas yang ada dalam Gap account, ataupun kita nak pergi secara retail, boleh keluarkan emas daripada ATM Gold. Jom. Perbezaan produk. Jadi kalau kata anda tengok dekat ATM ni, dia ada paling rendah 0.5 gram. Anda boleh keluarkan juga gold bar 0.5 gram, 1 gram, dan yang paling tinggi di sini 1.065 gram, maksudnya suku dinar sahaja. Okey, ini design yang ada lah. Jadi setiap ATM berbeza item, termaktub apa yang staff masukkan ke dalam ATM ni. Jadi kalau kata anda nak keluarkan, okey, boleh klik sahaja mana-mana design yang anda nak. Okey, di sini anda akan nampak Gap withdraw ataupun kita nak beli terus secara retail, terus saja check out. Okey. Setiap item dia mempunyai harga gold premium yang berbeza-beza, dan setiap kali kalau kita nak keluarkan emas daripada ATM Gold, kita perlu bayar kos withdrawal. Sekiranya anda memilih pengeluaran emas melalui Gap Withdraw, klik sahaja Gap Withdraw dan akan tertera QR seperti berikut. Scan sahaja melalui apps Public Gold yang ada di telefon anda. Pembayaran adalah melalui cashless, sama ada melalui e-wallet, debit card ataupun credit card, dan anda boleh collect dekat ruangan collection. Bagi anda yang belum ada lagi akaun emas Public Gold, boleh klik link dekat profil Cik Izzah, daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bantu step seterusnya.